Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Kita imbas semula ramalan cuaca signifikan yang telah dikeluarkan. Met Malaysia menjangkakan angin baratan yang bertiup kencang juga akan mempengaruhi kawasan-kawasan yang terlibat. Pertama sekali di kawasan utara Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan yang akan bermula pada hari ini sehingga ke 10 Julai nanti. Manakala di kawasan utara dan juga timur Semenanjung akan mula berkuat kuasa pada 10 hingga ke 12 Julai. Keadaan ini juga mempengaruhi keadaan laut bergelora di kawasan Laut Cina Selatan dan juga perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara. Keadaan ini juga berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai, membawa hujan lebat, berpetir dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Justru itu, orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Berikut pula adalah amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori kedua dan juga pertama seperti yang ditandakan warna jingga dan juga kuning yang berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Kelajuan angin di kawasan terlibat dijangka bertiup dengan kelajuan sekitar 40 hingga ke 60 km per jam. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada bot-bot kecil termasuk juga bagi aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Untuk makluman anda juga, Met Malaysia akan mengemas kini keadaan amaran ini berdasarkan model-model ramalan yang terkini. Seterusnya, kita beralih pula kepada tinjauan keadaan cuaca semasa melalui Gema Radar. Keadaan cuaca hujan yang mula terbentuk di kawasan perairan Selat Melaka dengan pengaruh angin baratan telah mempengaruhi keadaan cuaca di rantau terutamanya di Semenanjung. Dengan diperhatikan keadaan cuaca hujan sedang dicerap melibatkan di sepanjang kawasan berhampiran pantai di negeri-negeri di utara Semenanjung, kawasan barat Negeri Sembilan hingga selatan Negeri Johor termasuk juga di kawasan di daerah Rompin di Negeri Pahang. Keadaan cuaca lembap terutamanya di utara Semenanjung dan juga di selatan dan juga barat negeri Johor juga akan terus memasuki kawasan daratan dan boleh berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga ke tengah hari nanti. Manakala keadaan cuaca hujan yang dicerap di kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu dijangka akan mula beransur reda sedikit masa lagi. Seterusnya pula di Malaysia Timur, keadaan cuaca hujan kini dicerap melibatkan di kebanyakan bahagian terutamanya di bahagian Mukah, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang di Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan juga kawasan berhampiran pantai di barat Sabah. Keadaan cuaca hujan jika akan terus menuju ke kawasan utara Sarawak dan juga barat Sabah sehingga ke tengah hari nanti. Seterusnya, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca lembap. Maknanya hujan berserta ribut petir jangka akan tertumpu melibatkan kawasan di utara dan juga selatan Semenanjung termasuk juga di sepanjang kawasan pedalaman negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Sembilan. Manakala di Sarawak keadaan cuaca hujan akan lebih tertumpu melibatkan kawasan tengah dan utara Sarawak, manakala di Sabah akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan timur Sabah. Baiklah, sebelum berpisah kami kongsikan terlebih dahulu ramalan bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.